Janganlah lompat. Tak payahlah lompat. Dia punya asap bukan main banyak. Lepas tu orang sebelah tu menjual. Ha? Kena asap tu kat dia. Uish. Hai guys, Bersama Cabi ke Bazar. Okay. So, hari ni kita nak pergi bazar mana? Kita nak pergi Bazar Kampung Baru. Kali ni kita naik MRT. Betul, naik MRT. Kita sekarang tapi dekat tak sampai Stadium lagi. Kajang. Okay guys, kita ada guest. Teng teng teng. Silakan. Nami in the house. Hari ni saya dijemput diorang ni untuk join ke mana? Bazar mana? Kampung Baru. Kampung Baru KL menaiki MRT. Oh lah. Tiba-tiba. Wih. Dah, jom. Okay, so sekarang kita orang dalam MRT nak pergi ke Bazar. Bazar. Pukul apa Syah? Time ni dah pukul 5. Tengok orang tak ramai lagi dalam train ni. Tengok kakak tu goyang-goyang ke kaki dia. Cok. Ui, lawanya. Lah haweng tu. Yelah, time ni pun kereta pun tak jam lagi. Dah tak jam. Molek je kan. Tu kita turun ke Pasar Seni tau. Dekat Pasar Seni ni kita tukar naik LRT. Lepas tu kita turun dekat Kampung Baru. Time tengah-tengah jalan tiba-tiba hujan. Hujan guys. Wanjo. Hujan, kita rehat sini, berteduh kat sini dulu. Hujan. Hujan. So kita nak, sebab tu lah payung. Tak ada disediakan payung. Macam mana kita nak teruskan perjalanan? Okay, so sekarang hujan pun dah berhenti. Kita nak sambung perjalanan untuk mencari bazar. Saya sebenarnya teringin nak makan nasi kemok. Tapi tahu lah kalau kat sini ada ke tak. Sekejap, asap banyak sangat. Sambung. Kalau tak ada, Ha. kalau tak ada mungkin tengoklah apa yang saya nak, yang saya rasa berkenan nanti. Okey. Aisyah beli nasi kerabu daging bakar. RM9. So ada baki RM6 lagi nak cari air. Bawa beli air. Ingat kecil je kak. Rupanya besar nak naik. Berapa ni? Ini dia bayar. RM5. Habis ke tu? Tak tahu lah risau kita sebab besar sangat. Nanti kena air. Bagi serongan dia tali ikat tadi. Tadi siapa beli nasi? Boleh nak beli nasi lemak? Nak beli nasi lemak. Jom kita singgah nasi lemak jap. Nasi lemak sotong goreng tepung. Berapa ringgit? RM13 je. So tinggal baki berapa? Ada 25 atau nak 13 berapa? Jadi RM12 lagi. Ada RM12 lagi. Janganlah zoom sangat, insecure kita. Damage RM13. Terima kasih. Zoom sikit. Bye. Bye, terima kasih. saya nak Cempedak goreng. Cikgu. 17 RM10. So saya ada balance lagi RM20. Okey lagi Aisyah ada 15 lagi. Nak vanilla cup. Mari kak, bang singgah. RM6. So dah habis 30 guys. Okay, alhamdulillah saya dah selesai beli juadah berbuka di Bazar Kampung Baru. Okay. Macam-macam saya dapat, nanti saya kongsikan apa yang saya beli.
Jom. Okay guys, ni hasil tangkapan kita orang. Tak dapat tangkap. So Aisyah beli nasi kerabu daging bakar ni RM9. Lepas tu mantau dengan clam buttermilk. Mantau RM15. Betul. RM15. Ni RM9 dengan air RM6. Cukup RM30. Cik Nami, Saya beli air apa nama ni? tebu. Air tebu RM5. Lepas tu saya beli ni favorite. Saya punya ni Cempedak goreng Ha? RM10, ada 7 las. Dan ini yang paling berharga. Sebab harga dia RM14.50. So saya ada baki lagi Mehir je. Terlalu mehir. Tapi tu lah sebab Tapi kenyang ke? Tak ada nasi? saya sebab dalam bulan puasa ni kita kurang makan makanan yang berat Pembohong, kau pembohong. So kita makan ni pun cukup dah mengenyangkan insya-Allah. El apa beli hari ni? Okey, kalau beli ni nasi lemak sotong sedap. Sotong goreng tepung. Kau akan terkenal dekat KL nanti. Satu bukit bintang kena kau. Mana nasi ni? Nasi ni ni Oh. nasi lemak. Dalam Ni sotong je. Sotong dengan nasi lemak lah. Dalam ni nasi lemak. Lepas tu I beli air katira. Air katira ni RM5 tapi besar. Besar muka Aisyah tau. Ya Aisyah pecok. Lepas tu kan RM5 je. Lepas tu ni apa benda nama ni? Roti jala. Roti jala RM5. So total? Total tak tahu tapi yang pasti I ada balance RM7. Sebab yang ni tadi RM13 je. Dia kata tadi kan. Lepas tu So RM22 lah. RM20. Ya ke? RM22. So ada balance RM7. Okey. Apa ni? Tak dapat dah challenge kita 30. Fail. Tak apalah. Okay, so kita tengah tunggu waktu buka. Buka hari ni pukul 7.27. So kita berbaki lebih kurang ada 10 minit lagi. Bismillah. Aisyah air lain bukan air ni. Manis. Okey. Kemanisan dia boleh terkawal. Overall saya bagi 3 lah. 3 sikit sangat. 4. Okey, tak manis sangat. Ni sedap. Dia rasa vanilla blue. And then manis dia tak manis sangat tapi still manis. Boleh lah. Warna saji hijau tapi rasa air kosong. Tapi okey lah. Untuk Air tak ada- kosong? tak ada Tahu rasa, tak ada rasa apa. Patut dia bagi warna. So memang tak ada rasa. Tu je lah sekian hari ni. Air untuk air lah. So saya nak rasa saya punya ni cempedak goreng. ASMR. KF. Okey. Sedap tak? Kering-kering dia biasa je. Ya. Itu sedap. 4/5 juga. Okey, ni I punya nasi lemak boleh tengok. Wah, nice kan warna dia kan? Ui, Lepas tu, sedap lah. Memang sedap. Nampak ada telur mata. Betul, sotong. Gede-gede. So dengan ni apa nama ni? Sotong tepung. Wah. Banyak. Sedap ah. Semua ni berapa kan? RM13 je dia tadi. Wow. Berbaloi. Okey, suapan pertama dengan sotong. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Sedap. Sedap? Sambalnya sedap. Sedap? Tak pedas kot. Good. Sotong ni? Otoknya makan kot. Ni harga RM15. Ada mantau 6. So kita try. Kita cicah dengan buttermilk. Sedap. Dia rasa clam dia. Macam ini pula. Sedap. Member mulut penuh. Maksudnya tak tercakap kesedapan mantau. Sedap ah. Dia punya ni lembut. Roti dia lembut.
Ini ada rasa buttermilk dia dengan krem. Buka je. This one saya beli ayam bakar Sabah. Tapi macam terhangit pula lah dibagi ni. Dia bagi kita cuba rasa. Kena tak dengan harga dia? Sedikit kering ayam dia. Tapi manis madu dia rasa. Hangit-hangit ni yang membangkitkan rasa dia punya rasa smoke tu. Overall saya boleh bagi 3/5. Nasi kerabu daging bakar. Oh, nasi dia banyak. Ni daging bakar dia. Lepas tu ada keropok sikit. Kita try. Ish, banyak sangat ni nasi. Macam portion 2 orang. Berapa ringgit Syah? Ni RM9. Banyak. Kan? Daging. Warna pun biru. Lauk dia Memang ada banyak, kerabu. nasi dia banyak. Cik kita try. Cik Nami ada toge. Nak? Saya tak suka sangat toge. Sebab tu saya tak beli kerabu tadi. Sebab toge ni membosankan. Sedap lah toge. Sedap. Cuas tu. Rasa. Daging je. Cukup rasa Daging dia. je tak berapa Ada liat. pedas, masin, manis. Pula. Berbaloi. Last. Ini berbaloi. Ni RM5. Satu RM1. Dalam dia ada 5 je guys. Kita cicoh dia punya ni. Apa benda nama ni? Lupa betul lah. Kari. Ayam Ayam dia ada tak? macam tak ada Roti pun. jala. Roti jala. Dia kuah kari je. Nyam. Cicoh lagi sepupu. Apa kehegan? Apa kehegan ni? Ya Allah. Udah keren. Mana naunya? Dia dah cantik tau. Kuning elok nampak dia punya. Tahun ni lilit-lilit. tahun Percubaan. pertama. Tahun pertama menyertai bazar. Okey, penutup. Penutup. Okay guys. Okay, guys. Okay guys, so hari ni rasa bazar dekat sini macam mana? Sini tu mana? Kampung Baru. Kampung Baru. Best, banyak makanan dia yang kata berbeza lah daripada Wang Semaju. Wang Semaju tu macam menarik lah. Kenapa kan? awak Jangan. berketar-ketar ni? Sebab kat sini sangatlah tinggi ya. Saya sangatlah penakut. Aisyah pun nak terjun. Janganlah. Cik Nami, Saya sebab gas kita ni. Gas kita. saya sebab hari ni pertama kali saya pergi ke bazar untuk Ramadan kali ni. So saya rasa Kampung Baru ni agak the best ketat sangat, ketat walaupun diorang kata Wang Semaju yang terbesar kan, terpanjang. So saya rasa yang ni pun saya dah letih dah. Yang ni pun dah Tapi letih. makanan ni pun best kan. Sedap. Banyak yang Macam sedap. tak ada yang berulang-ulang lah. Macam Betul. kalau kita pergi Wang Semaju tu berulang-ulang lah makanan Makanan dia depan yang sama. Makanan sama, depan ni murtabak. So depan sikit lagi murtabak. Kalau Cuma ini saya, lain-lain saya lah. tak jumpa ni nasi kamok. Nasi kamok saya tak Nasi jumpa. kamok dekat Wang Semaju ada. Kawan Semaju. So tapi Wang Semaju episod dah lepas. Macam mana? Tahun depan. Kasih Cik Nami. Terima kasih. Sudi join Baik, terima kasih episod kita juga kali Cik ni. Abi ke Bazar sini. Berjaya lah. Ni Bersama. challenge RM30. Berjaya, saya berjaya. tapi 5%? 5% saya kena refund balik. Oh, okey. Maksudnya fail. Saya Cik Nami Okey. Cabi ke bazar. Janganlah lompat. Tak payahlah lompat. 10 Ramadan selesai kita buka bazar Kampung Baru Kuala Lumpur. Mengimbau bagaimana sesaknya bazar Ramadan kali ini. Jadi saya serahkan kepada Aisyah dan juga El. Apa soalan tadi? Tak ada salah. Ada soalan. Penutup ni? Penutup. Penutup. Bazar kali ini. Apa? Ingat je sambung. Nanti nak sambung macam berita. Macam berita kan? Sambung lah. Tu lambat ni ha.
guys. Tiga Saya pegang rasa tak kawan. selamat.